Assalamualaikum guys, welcome back. Aku rasa ramai antara kita merupakan peminat siri-siri macam The Breaking Bad, The Boys for example kan. Di mana aku sendiri pun peminat juga siri-siri macam ni tapi versi highlight dekat YouTube Shorts ataupun kalau kata nak info lebih-lebih aku pergi kat Wikipedia. Hold up, wait a minute. Okey lah, kira peminat jugalah kan. Aku memang tak pernah tengok lah full show. Tapi aku tahu pasal flow cerita sebab aku baca Wikipedia dan juga aku tengok klip-klip pendek yang menarik. Bukan sebab apa, sebab kalau kata nak tengok full show, full episode tu memang aku tak sempat lah. Anyway, kita bukan nak sembang pasal siri-siri ni semua, tapi sebaliknya berkait dengan salah seorang pelakon dia. Hi, I'm Giancarlo Esposito. I don't think we're alike at all, Mr. White. Giancarlo Esposito. Satu nama yang sebenarnya sangat besar dekat dalam dunia perfilman dunia. Bolehlah. Sebab lakonan dia mantap, babe. Especially bila kata dia jadi Gus Fring dekat dalam The Breaking Bad dan juga Better Call Saul. Baru-baru ni, Giancarlo mengejutkan peminat lepas dia buat keputusan untuk peluk Islam dengan sebab yang sangat-sangat menarik. Kisahnya, Giancarlo ada dekat Arab Saudi, dia ada syuting dan bila kata dia sampai dekat sana, dia terpukau. Dan juga dia rasa selesa dengan layanan penduduk dan juga mereka yang terlibat dengan projek penggambaran dekat sana yang dia portray sebagai comfortable. Dan juga disiplin orang Muslim dekat sana memang A. Aku difahamkan yang Giancarlo ni mengucapkan 2 kalimah syahadah dan juga bersolat dengan kru production projek dia tu dekat salah satu masjid dekat Arab Saudi baru-baru ni. Aku dah tengok jugalah interview Giancarlo lepas dia peluk Islam dan aku boleh nampak dia punya semangat bila kata bercerita tu. For me, devotion is everything. In a country that has a devotion to goodness, grace, and God energy. So it's changed my life. Dan aku nampak dia faham kenapa dia pilih Islam. All of your people in Morocco are a mirror for who I am. And if I'm really looking, I'm seeing the truth organically and beautifully. Apa yang aku nampak, inilah dia. Benda yang paling penting dan aku selalu share dengan korang. Kita hidup berlandaskan agama kita, agama Islam. Kita hidup dengan nilai sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sangat-sangat penting sebenarnya. Dan apa yang berlaku pada Giancarlo ni ialah salah satu contoh lah yang menguatkan lagi punca kenapa kita kena ikut syariat Islam. Kita bawa diri kita sebagai seorang Muslim yang baik. Non-Muslim tengok kita dan terdetik nak kenal, nak belajar pasal Islam. InsyaAllah, mungkin bila kata macam tu kan, kita akan dapat ramaikan lagi saudara-saudara Islam kita ataupun at least kita dapat bagi persepsi yang baik, persepsi yang positif pasal Islam sama macam Giancarlo lalu. And I wish more people from America could come here and really understand the fabric and the beauty of your people. Apapun, aku harap Giancarlo akan terima Islam sepenuhnya dan sampai bila-bila. Aku harap juga keputusan Giancarlo akan bawa dia untuk jadi seorang contoh yang baik sebagai seorang Muslim contoh yang baik di mata masyarakat dunia dan buatkan lagi ramai peminat dia yang berminat nak kenal apa itu Islam. Dan lepas ni bolehlah kita makan ayam goreng dekat Los Polos Hermanos sebab confirm ayam-ayam dia ni semua halal. I'm delighted to hear that. Dan kata pepantun, ayam serama, ayam katik. Badan kecil, dada terangkat. Nilai Islam semua cantik. Siapa tengok, pasti terpikat. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching. And have a nice day. Assalamualaikum. Ini sealing machine paling function yang pernah aku beli. Sebelum ni aku pernah juga beli. Kalau kata korang tengok yang ini, dia dah siap berabuk dah. Dan lepas tu aku terjumpalah sealing machine 2-in-1 ni. Kenapa 2-in-1? Dia ada built-in pisau. So korang boleh potonglah packaging benda semua kan. So tak payah nak menggagau mencari. Lepas tu dia punya main event ialah dia punya sealing machine dia. Sealing machine ni rechargeable. Jadinya korang tak perlu nak replace bateri dia. So dekat sini dia ada 6 fungsi, 6 option. Yang mana setiap option ni menandakan berapa saat dia akan seal packaging kita. Daripada 1 sehingga ke 6. So 6 ni bersamaan dengan 16 saat. So kita akan packkan balik. Aku ambil 16 second sebab dia punya plastik dia tebal.
Dan sekarang ni kita sendiri boleh tengoklah dia punya sealing dia macam mana. Jadi, korang boleh seal makanan korang, packaging korang tanpa ada masalah dan korang boleh terus lekat dekat fridge supaya korang tak lupa dekat mana korang letak. Siapalah Donivia Channel tanpa memanda bendahara. Bendahara. Salam penghargaan! Terima kasih Hulu Balang Donivia Channel. Terima kasih anak kampung Donivia Channel.